Korang tahu tak, Islam dah mengajarkan konsep kuarantin lebih dari 1400 tahun sebelum perubatan moden. Kenapa? Rasulullah SAW telah mengajarkan kita dan memberikan petunjuk yang jelas dari sabdanya, apabila kamu mendengar adanya wabak di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke tempat itu. Dan apabila wabak itu berada di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripada tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah tak kita sedar konsep ni kita dah pernah lalui sebelum ini, iaitu apa? Pandemik COVID-19. Sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menghindari tempat yang dilanda wabak. Sama seperti langkah kuarantin yang kita ambil pada hari ini. Jadi, walaupun konsep perubatan moden ni baru diperkenalkan pada baru ini, Islam juga telah lama mengajarkan kita untuk menjaga diri dan masyarakat. Sebab itu, ini menunjukkan juga bahawa agama Islam itu lengkap dan relevan untuk semua zaman.